Okay guys, hari tu aku pergi join running event yang pertama aku. Dan macam biasa, jadi Zack ni memang tak prepare langsung lah. Tak bawa air, tak bawa apa. Bawa IC dengan bawa diri je. Dan satu perkara yang aku belajar adalah aku perlukan air time running. Kalau nak tunggu water station memang penat guys. So, bag ni aku baru beli untuk running event yang akan datang. Ada 500 ml punya botol kat depan. Dan ada juga water pouch bag kat belakang lah. So, senang sikit untuk aku minum ni demo session. Minum macam tu lah. Dan satu lagi bag ni banyak gila kompartmen. Kalau selalunya orang dalam bag ni ada satu poket je kan. Yang ni ada dua. Sini ada satu poket. Kiri kanan ni ada poket. Macam banyak poket lah. Nak letak apa baru kita tak tahu. Dan kalau korang ni jenis yang suka sesat, tak tahu jalan ke mana, tak apa. Korang boleh panggil korang dengan cara menggunakan whistle ni. So korang tak ada lagi lah ketinggalan dan ditinggalkan oleh kawan-kawan kau lah. So bag ni memang nice, memang berkualiti. Kalau korang nak dapatkan, tekan kat bag kuning bawah ni.